Hina tak hina, dahsyat tak dahsyat, besarnya dosa. Orang mengumpat ni bandingan dia, kawan dia mati, dihiris daging kawan tu, ambil dimakan, masak asam sekilo. Boleh? Haram. Padahal orang mati tu kita nak jaga dia, nak cabut cincin pun kena perlahan-lahan. Dia baru tercabut roh tu, betapa sakit ni, ya, roh tu keluar. Ini dia pergi ambil daging kawan tu dimakan. Begitulah hinanya sama taraf orang yang mengumpat orang. Besar tak besar? Maka sudah pasti benci kamu akan dia. Pakarih tumu siapa nak makan daging orang mati. Begitulah maksud teruknya kita melepaskan lisan kita dalam menceritakan keaiban saudara kita yang se-Islam, yang mana kalau dia dengar dia benci. Syaitan pula ajar dia, ini bukan apa, ni betul. Betul tu telah mengumpat. Kalau tak betul dia panggil fitnah. Kawan tu tak buat, kita reka cerita tu fitnah lagi teruk. Asyaddu minal qatl, lebih dahsyat daripada membunuh. Yang ni kita ceritakan keaiban diri dia, keaiban individu yang tak melibatkan orang lain. Kalau keaiban dia melibatkan orang lain, aib dia ni merosakkan orang, macam pemimpin dia buat jahat habis rakyat teruk, tu kita cerita, ya, tu boleh cerita kan, yang dekat ni kan, dia dah mula satu negeri jadi kita pergi cerita ceramah, ceritakan kebukan pemimpin-pemimpin. Samalah juga dengan seorang isteri kan, pergi jumpa Tok Qadi, saya dizalimi oleh suami saya. Tok Qadi tanya, apa dia buat zalim kat engkau? Saya tak boleh cerita lah, mengumpat nanti. Tok Qadi kata, kau pergi balik, jangan datang lagi. Kau pergi balik, kau jangan datang lagi. Bodoh tu. Kena cerita lah. Cerita tu untuk lil maslahah, nak ejaz. Sebab dalam hadis Nabi kata, la darar wala dirar, jangan buat mudarat pada diri kamu dan jangan buat mudarat pada orang lain. Maka atas dasar ni kaedah fiqh dibuat ad-darar yuzal. Semua bentuk mudarat wajib dihilangkan dia. Bila pemimpin buat tak betul dengan rakyat, mudarat wajib kita hilang habis, cabut dia punya tu, tolong dia. Sebab tu Nabi kata, unsur akhaka zaliman wa mazluman wa zaliman, bantu saudara kamu yang dizalimi dan yang buat zalim. Dia sahabat kata yang dizalim kita fahamlah, orang kena zalim kita tolong, yang zalim pun kita tolong juga. Ya, zalim tolong juga. Nabi kata tolong berhentikan dia daripada kezaliman. Dia boleh buat tak betul sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa, dia menggila, kan turunkan kuasa dia, bukan bayar sangat, ujung jari je kan. Ini bukan nak mengempen, cuma nak cerita. Kalau panjang-panjang dia ceramah pula. Habislah tuan-tuan